Ada satu orang tua, rambut kusut tua, disangkanya misteri pula. Mungkin orang gila, mungkin janda gila kuasa. Ini semua cerita drama untuk ditertawa. Kita cerita banyak rahsia, amal bedah tayul hidup nak kaya raya. Kita cerita banyak rahsia, amal bedah tayul hidup pasti akan sengsara. Hey, seram diseram, jangan diseru, jangan dibawa pulang. Seram diseru, jangan tak senang. Mana kau? Keluar! Keluar sekarang! Kau dah banyak menyusahkan hidup aku. Kau nak sengaja jumpa aku kan? Kau keluar. Kau jangan campur aku! Keluar! Keluar! Kau ingat aku takut dengan kau ke? Aku tak takut lah! Keluar! Hoi! Begini kenapa? Ha? Masuk orang terit. Kena akal apa? Eh bang, dia terkejut tu bang. Terkejut apa? Dia meluru masuk tak bagi salam. Abang terkejut. Yelah, dia ingat mak tu hantu kot. Hantu. Tak habis-habis. Tahyul semua tu. Korang berdua ni hantu ke? Kemar ni manusia. Baby ni siapa? Itu anak Kemar. Kemar baru je beranak. Baru 2 bulan. Oh, minta maaf lah anak Kemar suka teroyok malam-malam. Ini suami Kemar. Ramli. Kemar Yam. Yam. Tak payah nak berlembut sangat dengan dia ni. Aku peduli apa siapa korang? Sekarang ni aku akan beritahu semua kampung korang buat benda tak elok dalam rumah ni. Tak elok apanya? Apa yang tak elok? Benda tak elok lah. Puja hantu. Ya Allah, hantu mana? Itu mak Kemar, mak mertua Kemar. Itu Wan Pe'ah. Ingat kami kena cerdik. Rupanya sama macam orang kampung sini. Fikir bukan-bukan. Percayakan tahyul. Mereka tu dia bandar. Ha? Ingat boleh lah ubah fikiran budak-budak sini. Rupanya teruk lagi. Teruk apa? Kau ingat aku tak kenal siapa kau? Kau ni suka cari gaduh dengan orang yang tinggal kat sebelah rumah kau kan? Kenapa kau tak halau je aku? Dah tu bang. Usahlah berkelah. Jangan rasa elok kita terus terang dengan Cik Siti ni. Mana tahu dia tolong kita. Tolong apa? Tolong puja hantu. Ya Allah, Cik Siti. Cik Siti ni salah anggap dah dengan Kemar ni. Mari sini Kemar cerita. Kak Siti? Asal tak tutup pintu ni? Kak? Kak Siti? Akak? Kak Siti? Kak Siti? Kak Siti? Aisyah, bangun Aisyah. Mak tak ada. Mak tak ada. Ya, cikgu ni dah kenapa? Ya Allah, bangun. Mak Aisyah tak ada ni. Dekat dalam bilik kot. Dalam bilik? Tak ada. Acik tadi pergi dapur pun tak ada. Pintu terbuka. Dan tak, mak kena culik tak? Sini Acik banyak. Diangkatlah.
Apa lagi dengan PA? Pakcik Nuri ni macam budak-budak lah. Tok tu bukan hantu lah. Kalau dia hantu, dah lama dah dia makan Syah. Amboi, cakap macam pula pandai sangat. Okeylah sekarang ni cakap dengan Cik. Cakap dengan Cik kita nak buat apa? Ha! Kita pergi rumah Cikgu Fahan. Nak? Tak naklah. Mak Aisyah tengah gaduh dengan Mak Fahan. Okey, tak apa. Kalau tak nak pergi rumah Cikgu Fahan, jom. Kita pergi cari mak kat rumah sebelah tu. Nak cakap apa lagi? Aku tahu apa yang korang buat. Korang saja nak takutkan orang kampung kan? Bang, kita cerita je lah dengan Cikgu Siti ni. Apa yang dia boleh buat? Aku tak nak masuk campur hal keluarga korang. Lagi-lagi pasal Wan PA. Korang tahu tak? Pasal hantu tu, hidup aku tunggal langgang. Siang malam, asyik fikir pasal Wan PA je. Cikgu Siti tak faham. Saya dengan suami saya selalu keluar masuk kampung ni tahu. Tapi Gema tak adalah ikut jalan kampung. Gema ikut jalan hutan. Kenapa ikut jalan hutan? Sebab tak nak orang tahu yang korang buat benda tak elok dalam rumah ni kan? Salah tu Cik Siti. Saya sebenarnya tak ada orang kampung halau keluarga suami saya ni buat kali kedua. Sebab ini rumah pesaka. Rumah ni rumah Wan PA. Tanah ni tanah Wan PA. Suami saya ada hak atas rumah ni, atas tanah ni. Mestilah dia orang akan halau. Sebab korang buat benda syirik. Apa yang selama hari ni Cik Siti dengar tu semuanya tak betul. Saya ni bukan buta. Saya tahulah nak beza antara hantu atau manusia. Ata, Gema ni manusia ke hantu? Sebenarnya ada benda yang kamu nak cerita dengan Cik Siti ni. Pasal Wan PA. Ya. Assalamualaikum, Tok Hashim. Oh. Opa! Ni apa hal ni kamu datang malam ni? Ha? Tok Hashim ada tak? Laki aku tidur lah. Ni aku cari dia mana-mana buta. Ni apa kerja kamu ni? Nurin, kenapa ni? Cikgu Fahan, mak hilang. Hilang? Hilang ke mana? Manalah kita orang tahu dia hilang pergi mana. Ni rasa kan dia kena surut dengan hantu Wan PA. Kalau Robi tu, kenapa kamu cari Pak An? Ha? Apa kena mengenanya kemas keluarga dengan Cik Siti tu? Mak, orang datang minta tolong, Mak. Pok kan ketua kampung. Udahlah tu Pak An, tak usahlah menyebut. Bukannya ada pertalian darah pun dengan kita demo ni. Kalau Cik Siti tu nak hilang ni, biarnya lah hilang, lantaknya. Opa, tolonglah mak hilang ni. Aisyah, minta tolong dengan orang lain. Ramai kutu gerahak kat tepi jalan tu kan yang boleh tolong kamu ni. Pergi. Mak, kau masuk dalam, biar Pak An yang pergi, Mak. Ya Allah, kamu kata jangan. Biarlah Yeh yang tolong. Kan Nurin ni berkawan dengan Yeh. Lantaklah Dema. Mak masuk dalam, Mak. Biar Pak An pergi, Mak. Jangan buat hal, Mak. Kalau kamu pun nak pergi, Mak nak ikutlah. Mak. Mak nak ikut. Mak. Mak! Kak. Aku dah telah dah. Aku dah kata dah Pak An, perempuan ni penipu. Adik dia, anak dia pun sama keluarga penipu. Oh, hilanglah konon. Inilah kakak kamu yang hilang kan? Kak, macam mana akak boleh ada kat sini? Akak okey tak? Jom kita balik. Awak okey tak? Kenapa awak buat macam ni? Saya datang kat sini nak jumpa awak tau. Kemain berjegil mata kat aku pula dah. Hei! Amboi dalam menyusah korang setengah malam butanya datang kemari. Jegil-jegil pula terbeliak mata pula tengok aku. Dah, apa lagi? Balik!
Kata dah. Aku sangat dengar cakap orang menipu tu. Kawan dengan orang menipu. Jadi kau pilih lagi dia menyusahkan aku je. Betul lah, makcik. Apa yang Tun cakap ni? Siapa ceritanya dengan Cik Siti tu? Tolonglah. Dah sah-sah menipu. Tak sedar dirilah Cik Siti tu. Sengaja kata kampung kita ni ada hantu. Padahal mana ada hantu? Tak siap teman tengok orang macam tu lah. Patut kita halau dia keluar daripada kampung kita ni. Sekarang ni, Tun dah cakap dah. Dengar sini, Tun dah cakap dengan Mak Timah pasal benda ni. Kejap. Nak dengar cerita tak? Tahu tak Cik Siti sekarang tengah hangat bercinta dengan siapa? Anak Mak Timah. Iyalah. Teman pun dah nampak dia pun naik motor berdua-dua di pekan tu. Betul lah tu. Cik Siti tu memang memakai ilmu 1PA. Ilmu 1PA tu ilmu tundukkan semua lelaki kat kampung ni. Tengok Pak An tu. Dah kenalah tu. Memang jahat betul Cik Siti tu. Risau teman mendengarnya. Kena kabar dengan Kak Timah. Kalau tidak, hancur kampung kita ni. Dah halau. Halau dengan Mamai. Akak tak nak cerita ke pasal semalam? Aisyah mana? Aisyah ada je. Cepatlah cerita. Akak masuk rumah tu ke? Akak tak nak cakap pasal semalam. Yang penting akak okey. Mana boleh macam ni? Akak, sekarang ni benda tu dah kacau akak pula tau. Cepatlah cerita. Akak kena tolong dia. Tolong? Tolong hantu tu ke? Akak biar betul. Akak dah kena rasuk ke apa ni? Tak. Akak nak tolong Ramli dengan Yam. Diorang ada semalam? Diorang memuja lagi ke? Bang, kita jumpa Tok Hashim, bang. Nak buat apa jumpa dia? Ni kedui kita-kita je. Yelah, Tok Hashim tu kan ketua kampung. Kurang-kurangnya kalau abang jemput dia boleh jemput orang kampung datang. Ya. Tak habis-habis nak ngatur je. Satu-satu. Dah suruh buat kedui kat rumah mak. Dah, abang setuju. Sekarang nak ajak orang kampung. Buat apa? Nyemak je. Abang, kita ni nak buat kenduri. Biarlah ramai orang datang. Yang lepas tu udah-udah lah. Yelah. Biar abang fikir dulu. Awak ada kelas ke? Awak? Kenapa dengan awak ni? Cikgu Farhan, dekat sini awak kena panggil saya Cikgu Siti. Kenapa awak nak marah saya macam ni lah? Apa sebab dia? Cikgu Farhan, saya rasa semua ni salah. Saya tak patut pun rapat dengan awak. Sekarang ni saya dah sedar. Saya tak layak pun untuk awak. Tapi saya sayangkan awak. Awak ingat saya tak pernah bercinta ke? Saya tak pernah rasa sebahagia ni tau. Apa yang awak cakap dengan orang kampung? Saya cakap apa? Awak cakap saya tergila-gilakan awak. Ini mesti kerja Cikgu Zaitun kan? Memang dia. Dia cakap awak bagi tahu satu kampung yang saya ni tergila-gilakan awak. Janda tak sedar diri. Nakkan anak teruna macam awak. Kalau awak nak percaya cakap dia, awak percayalah. Habis tu, awak nak saya percayakan awak? Saya pun tak tahu apa niat awak nak berkawan dengan saya. Saya ikhlas nakkan awak. Mak halau siapa, Mak? Mak, Mak dah penat tu. Bagi yang jaga budak ni, Mak.
tidur lagi. Alah, sayang. Sayang. Dah tidur dah dia. Mak, kita jemput Tok Hashim boleh ke, Mak? Boleh ya, Mak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, Mak Timah? Tok Ketua ada? Ada. Kamu ni siapa? Anak Wan Be'ah. Siapa tu pula Timah, weh? Tok. Kamu ni bukan Ramli ke? Lama benar teman tinggalkan kampung ni. Rasanya memang nak duduk sini balik. Lagipun rumah tu dah apa rumah terbiar. Baguslah kalau macam tu Ramli. Bukan apa. Lagi lama Mika tinggalkan rumah tu. Tok takutlah. Sebab itulah Tok. Teman dengan orang rumah teman nak buat kenduri doa selamat. Tok ajaklah orang ke kampung. Elok berbenarlah macam tu Ramli. Kampung ni pun kampung Mika juga. Benda-benda yang lama ni tak payahlah kita nak kenang kan. Kita lupakan je. Ajanya ya. Teman pun dah tak percaya orang kampung sini. Orang kampung sini pun otaknya kuno. Duduk kat takut yang sama. Takut lama apanya Ramli? Kuno apa? Orang kampung ni semuanya tahu pasal Wan Pe'ah tu. Cuma sejak menjak Cik Siti tinggal sebelah rumah Mika tu, tak pasal-pasal nama Wan Pe'ah muncul balik. Tok, baru je tadi Tok cakap jangan ungkit cerita lama. Teman datang dengan orang rumah teman kat sini nak baik-baik dengan orang kampung. Pasti mak teman tu... Ramli. Dengar cakap Tok ni. Walaupun Mika nyesal tinggalkan mak Mika dulu tu, lepaskanlah dia. Tak payah nak muja-muja ni. Syirik, Ramli. Tok, muja apa? Apa yang Tok merepek ni? Geram je abang tengok Tok Hashim tadi. Sabang ni. Dengar orang tua pun nak berkelah. Udah-udahlah tu. Yam, semua benda abang dah turut dah Yam. Lepas ni tak payahlah Yam nak suruh abang baik dengan orang kampung. Aduh. Yam ni bukan apa. Untuk kebaikan kita, bang. Untuk anak kita tu. Biar dia tahu asal-usul dia. Asal-usul apanya, Yam? Abang sendiri pun tak tahu asal-usul abang ni dari mana. Hal yang lepas tu dah lah, bang. Tak payah ingat-ingat lagi. Udah apa, Yam? Nak ke orang kampung ni datang ke duri kita? Dia orang tu anggap mak kita ni hantu. Kita tak jadi pindah. Itulah. Susah sangat nak cari rumah. Semuanya jauh dari sekolah. Maknanya kita akan duduk je lah kat rumah tu. Best sama duduk kampung. Kan Cik Nuri? Akak dah hantar surat tugas sekolah. Hah? Akak nak pindah mana pula ni? Kita pindah KL. Pindah KL? Akak apa akak merepek ni? Betul cakap Nurin. Kita tak sesuai tinggal kat kampung ni. Akak dah buat keputusan. Kalau permohonan akak lulus, kita balik KL je. Nurin tak suka ke? Jom. Cikgu Zaitun. Cikgu Zaitun. Farhan.
Kenapa Farhan? Tun cakap apa dekat Cik Siti? Sampai dia tak nak cakap dengan saya. Janganlah macam tu. Tun sendiri tahu kan yang saya sayangkan Cik Siti tu lebih daripada nyawa saya. Janganlah cakap bukan-bukan dekat dia. Dia terasalah nanti. Sayang lebih dari nyawa konon. Cik Siti tu nak pindah lah. Pindah? Rumah sewa pun tak dapat lagi. Pindah ke mana? Bukan pindah kawasan ni. Pindah luar. Kuala Lumpur, KL. Hah? Kenapa dia tak beritahu saya? Dia pindah pun tak bagi tahu Farhan. Lepas tu Farhan boleh cakap yang Farhan sayangkan dia lebih daripada nyawa. Sudahlah Farhan. Cik Siti tu sebenarnya dia tak boleh lupakan arwah suami dia tau. Itu sebab dia nak pindah dari sini. Dahlah Farhan. Ramai lagi perempuan cantik dekat kampung ni. Tak faham kenapa nak kejar Cik Siti juga. Saya tahu Cik Siti sayangkan saya juga. Kalau Cik Siti sayang dekat Farhan, takkanlah dia nak pindah ke Kuala Lumpur. Takkan itu pun Farhan tak boleh fikir. Belajar tinggi-tinggi, tapi benda simple pun tak boleh fikir. Cik Siti tak boleh pindah. Gila. Pasal janda, anak teruna pun jadi gila. Dahlah. Nipu. Ramli! Ramli! Assalamualaikum. Assalam. Jadi? Ni kan lepas, Ha? Lari ke sana sini. Awak. Ye. Kelubi. Cari Mika. Kenapa? Mama Raju. Ingatkan Koma dah tak nak kawan dengan teman. Kenapa benda kamu merepek ni? Ha? Kan? Kamu tahu tak aku ni dah berapa kali dah nak jumpa dengan kamu? Benar? Benar? Kamu tu pula gamak je nak langgar Gani ni. Benar? Allah, udahlah. Tak payah nak panjang cerita. Teman bukan sengaja nak langgar Mika pun. Tak nampak. Teman nak kabur ni. Teman ingat, teman nak pindah balik ke rumah mak teman. Pindah rumah mak kamu? Rumah mak kamu tu bukan berantuk. Bagus dah tu. Bagus. Nanti boleh kita pergi mengopi. Ya kali. Ya. Yalah, mengopi. Kamu tak tahu ke? Rumah mak dia tu kan berhantu. Memang. Dah tu. Hantu-hantu pun mak dia. Biarlah. Ngomah. Ini ada lagi benda teman nak kabur ni. Bini teman. Baru lepas habis pantang. Ingat nak buat kenduri doa selamat dengan cukur jambul? Boleh, tapi bukan diam ni dulu gugur apa? Ni itu yang pertama. Ni yang kedua. Alhamdulillah lah sejak mak teman jaga. Sangkut pula. Laju beranak. Jangan lupa. Yalah. Teman nak berasuh ni kau masih. Duri Yang mana? Duri. Yang ni Boleh. Apa? RM4. Boleh. RM4. Boleh lah. Boleh. Ya. Jangan lupa. Yalah. Ingat. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa? Kamu dengar tak apa dia cakap tadi? Dengar. Mak dia yang jaga Yam sampai Yam bersalin. Benar lah, ya. Ramli dengan Yam tu dah gila. Takkanlah hantu boleh jaga orang dalam pantang. Kenapa muka pucat je ni? Akak. Akak ceritalah apa jadi kat rumah tu. Tak ada apalah.
Pasal Ramli dengan Yam je. Tak payah nak berahsia lah dengan Nurin. Agak lama kok pergi hari tu. Dah. Pergi tidur, esok nak pergi pasar kan? Wan PA ni bukan hantu. Habis tu, yang saya nampak selama ni... Apa yang Cik Siti nampak selama ni tu memang betul. Tapi ada cerita di sebaliknya. Satu je teman minta Mika janji. Janganlah cerita siapa-siapa hari ni. Boleh? Macam mana saya nak pastikan yang Wan PA ni manusia, bukan hantu? Kamu kena tolong aku. Kamu seorang aja tahu siapa Wan PA sebenarnya. Orang kampung aja ngatakan aku ni hantu. Kalau dia hantu, macam mana aku boleh nampak? Apa aku nak buat ni? Allah. Aduh, panasnya malam ni. Panas. Aduh. Macam-macam bala aku kena. Lama aku tak nampak Cik Wan. Biasa petang-petang gini ada melenggong kat jalan ni. Sudah pindah ke dia? Dahlah. Malas nak cakap pasal dia lagi. Rimah. Lain macam benda bunyi kamu ni, Cik. Putus cinta kamu. Ke kamu teringat Cik Wan tu? Habis kalau aku ingat dia pun, salah ke? Dah aku memang cinta dengan dia. Kalau boleh, aku nak kahwin dengan dia. Hei, kamu jangan buat hal, Cim. Kamu tu tuna orang. Tahu Dik Timah nanti naya kamu. Aku tak kira lah, Kuluk. Kahwin ke tak, itu hal kedua. Yang penting, aku cintakan dia. Sah, parah kamu ni. Kamu ni kena guna-guna dengan Cik Wan tu. Dia tu tak boleh kahwin. Kamu tahu? Tak boleh kahwin? Kenapa tak kahwin pula? Itulah dia kamu. Dia kalau kahwin, tawar ilmu mikat dia tu. Ilmu guna-guna dia tawar. Pantang utama tu. Sejak aku kenal Cik Wan ni, dia bukannya jenis macam tu. Siapa yang ngabur Mika ni? Kalau Mika nak tahu, Mika tanya Timah. Dia cerita dengan teman. Tadi kamu nyebut siapa? Timah. Fatimah. Tunang Mika. Fatimah? No wonder. Fatimah, apa yang kamu dah cerita pasal Cik Wan ni? Kalau ia pun Timah yang bercakap, yang abang nak terasa ngapa? Pak saya cakap Mika tu lah. Satu kampung dah benci dengan Cik Wan tu. Biarlah dia orang tu nak benci. Ha? Padahal memang dia tu makan. Yang abang nak sokong sangat dia, ngapa? Abang tu tunang saya. Fatimah, pasal mulut Mika ni, orang kampung kita boleh bercerai-berai, tahu tak? Boleh bermusuh, tahu tak? Abang ni dah kena sampuk dengan Cik Wan. Ha. Abang nak buat macam mana pun buatlah. Yang penting, saya kahwin dengan abang. Bukan Cik Wan tu. Kamu dengar sini. Kamu dengar sini, elok. Sekali lagi, kalau abang dengar kamu buruk-burukkan pasal Cik Wan tu, kita putus. Kalau abang nak putuskan pertunangan kita, saya halau Cik Wan tu keluar dari kampung ni. Abang ingat ya, siapa pak saya kat kampung ni, dia tu dah banyak berjasa kat kampung Kuala Pari. Kalau tak kena apak saya, dah lama tak nak kahwin
kampung ni kena jual. Jadi, lebih baik abang yang halau dia keluar. Kalau tidak, saya sendiri yang halau dia. Bang, abang kabarlah dengan Tima. Abang nampak apa semalam? Tima, kita ni dah banyak benar buat salah, Tima. Sekarang ni Allah dah balas dosa kita satu-satu. Ni abang cakap apa ni? Ha? Hantu Wan Pek Ah tu kacau abang lagi ke? Mana ada hantu, Tima. Kamu pun tahu Wan Pek Ah tu bukan hantu. Abang ni kan? Saya rasa abang sikit lagi nak kena hantar Tanjung Mutan ni. Merepek aja. Abang juga cakap, satu kampung dah tahu Wan Pek Ah tu ada bela hantu. Yalah. Memanglah orang kampung ni percaya. Tapi yang bawa mulut, yang menghasut tu siapa? Bukan Mika ke? Mika lupa. Ish, ya ke tidak ke? Wan Pek Ah tu tetap hantu. Kalau tidak, abang pernah ke nampak dia dalam kampung kita ni? Ada? Yalah. Manalah nak ada. Kalau kita dah halau dia dulu. Apa yang abang merepek ni, bang? Kenapa nak ungkip perkara yang lepas? Siapa yang mengalau Wan Pek Ah ni, bang? Saya cakap. Saya ke abang? Aku ngaku. Aku yang halau Wan Pek Ah dulu. Pasal aku tahu, Tima, kamu ni jenis manusia yang sanggup buat apa saja pada Wan Pek Ah untuk dapatkan abang. Kamu tak akan lepaskan abang. Betul tak, Tima? Aduh, cuma repek cakap dengan bukan. Ish. Pak, kenapa ngemok tu, Pak? Pak. Meh sini nak. Bapak rasa dah tiba masanya untuk bapak cerita pasal Wan Pek Ah tu. Bapak dah tak larat, Pak An. Bapak tak sanggup lagi nak simpan rahsia ni. Rahsia apa, Pak? Hello. Aku di rumah le. Ha? Jatuh lagi. Gani. Kamu nak ke mana? Pasal lah. Takkan giris. Alah, apa-apa je lah. Ni, Pak An baru je telefon aku. Dia khabar Tok Hashim jatuh. Ha? Ya, jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila sampai hukum ni? Siapa mengarut kamu ni? Orang tu baru je jatuh, belum meninggal. Apalah dia ni? Tok Hashim tu jatuh kenapa? Tak tahulah. Ni mesti ada apa-apa dia sorot dari kita. Lepas tu, aku rasa kes ni mesti ada kaitan dengan hantu Wan Pek Ah. Oh, dengar kabarnya serius juga sampai terkehel leher orang tua tu. Ish, mengarutlah Mika ni. Kalau hantu tak ada terkehilnya, mesti tercabut kepala orang tua tu. Yang Mika ni asyik-asyik Wan Pek Ah. Asyik-asyik Wan Pek Ah. Ha? Jangan sampai awak jadi Wan Pek Ah kat kepala Mika. Dah. Sekarang ni, kamu telefon Kumbang, kamu tanya, Kumbang kat mana? Kelubi. Ha?
nanti Pak An call lah kumbang tu. Ni, nanti tengah hari, awak akan tutup kedai. And then, awak pergi rumah Tok Hashim. Okey? Cantik. Kalau macam tu cantik. Kamu tunggu aku kejap. Tak payah. Nak tunggu Mika siap tu bukan main lama lagi. Dahlah bangun tidur pun lihat. Tak payah. Dah tu aku nak pergi naik apa? Naik kambing sana tu. Okey? Pasal itulah Bapak yakin yang Wan Pe'ah tak pernah tinggalkan rumah dia tu sampai sekarang ni. Habis tu, apa yang kita nampak tu, Pak? Wan Pe'ah, dia bukannya hantu. Kat kampung kita ni dulu, ramai yang mengata dia, Pak An. Tapi dia diam je. Dia buat tak tahu. Ramai lelaki-lelaki kat kampung ni tergila-gilakan dekat Wan Pe'ah tu. Yang cemburukan dia pun ramai. Pak, macam mana Pak boleh jatuh cinta dengan Cik Wan? Bukan bapak nak riak, Pak An. Bapak ni masa dulu handsome. Kalau dekat kampung ni, bapak ni top 3. Lagi satu kelebihannya, bapak ni anak ketua kampung. Macam Pak An. Atau macam mana Pak boleh kahwin dengan Mak? Pak An, kampung kita ni dulu banyak benar kurangnya. Nasib baik arwah Tok Pak An, arwah Haji Musa tu, dialah yang banyak bantu kampung ni, Pak An. Arwah Tok Musa? Jadi Pak dengan Mak ni kahwin paksa lah Pak tak pernah anggap pun yang Pak ni terpaksa kahwin dengan Mak Pak An tu. Mak Pak An tu sebenarnya baik orangnya. Dan dia pun setia dengan bapa. Complicated sangatlah, Pak. Sekarang ni Pak An cuma nak tahu macam mana Pak boleh jadi macam ni. Dah 12 tahun, Pak An. Hati Pak tak pernah tenteram. Sejak Pak alo Wan Pe'ah keluar daripada kampung ni, hati Pak tak pernah tenang. Kosong, Pak An. Bapak cerita bukan-bukan pasal Wan Pe'ah. Pasal nak jaga hati Mak Pak An tu. Sekarang Pak dah sedar, Pak An. Bapak banyak buat dosa. Menghasut orang kampung. Memfitnah Wan Pe'ah. Mengapa Pak buat dia macam tu? Cik Wan kan baik. Kamu ingat tu? Lepas ni, kamu jangan masuk kampung ni lagi. Aku janji, aku takkan masuk kampung ni lagi. Baguslah, kamu dah faham. Ini kampung aku. Kampung Abang Hashim. Kamu tu orang luar. Kamu buatlah cara orang luar. Kamu dengar sini baik-baik. Aku dengan Abang Hashim nak kahwin tak lama lagi. Jadi lepas ni, kau berambus je dari kampung ni. Senang hati aku. Aku bukan takat tak nak tengok muka kamu. Bayang kamu pun aku tak nak pandang. Faham, Cik Wan? Kalau kamu tak faham juga, aku halau kamu dari kampung ni.
Kamu nak sangatkan dia kan? Ha? Kamu nak sangatkan laki aku kan, Wan Pek Ah? Kamu tunggu! Kita cerita banyak rahsia, amal bedah tayub hidup pasti akan sengsara. Hei, seram diseram, jangan diseru, jangan dibawa pulang.